Saudara, pes rejas siap dimasak dan lauk raya yang dibekukan kian menjadi pilihan ramai untuk sajian pagi lebaran. Ini termasuk hidangan seperti rendang, ayam masak merah dan kuah kacang yang merupakan antara juadah wajib setiap kali menjelang Hari Raya Aidilfitri. Wartawan Nur Arina Ahmad Anis melaporkan. Beginilah mudah dan cepatnya untuk menyiapkan juadah lauk raya seperti rendang yang lazimnya mengambil proses berjam-jam untuk dimasak. Sebaliknya, produk Pondok Abang ini hanya mengambil masa 3 minit sahaja dalam ketuhar gelombang mikro untuk siap dihidangkan. Produk-produk keluaran syarikat ini bukan sahaja memenuhi keperluan generasi muda, tetapi juga golongan yang berusia dengan permintaannya meningkat sebanyak 30% berbanding musim perayaan tahun lalu. Ia sangat mudah. Satu hidangan buku boleh dihidangkan dalam masa kurang daripada 5 minit. Caranya adalah kami memanaskan di microwave ataupun di stove. So yang unik tentang produk kami adalah kamu boleh mengubah suai produk. Beliau juga berkongsi bahawa Pondok Abang menggunakan kaedah quick freeze untuk memastikan produk-produk itu tahan lama tanpa bahan pengawet. Teknologi quick freeze adalah sangat mudah di mana setelah kami memasak, kami akan membungkus makanannya dan kemudian akan memasukkan ke dalam blast freezer dan temperaturenya akan turun secara mendadak supaya produk itu tidak mudah rosak.